Assalamualaikum guys. So topik hari ni ialah pasal kepatuhan makhluk. Kan. So kalau kita tengok kan tuan-tuan puan, dalam semua makhluk yang ada kan, kalau ambil batu dia patuh je pada Allah Taala kan. Kalau kita ambil api patuh pada Allah Taala kan. Kalau anda lihat kan, api kan sifat dia panas. Tapi api pun pernah sejuk. Pada zaman Nabi Ibrahim dahulu kan, masa Nabi Ibrahim kena bakar kan, tiba-tiba Allah perintahkan api jadi sejuk, jadi dia jadi sejuk. Dia patuh je. Faham tak? Maksudnya sifat api yang panas pun kalau Allah kata jadi sejuk, maka sejuklah dia kan. Sifat pokok yang tak boleh bergerak tu tuan-tuan puan kan. Kalau kata dia boleh bergerak kan, boleh bergerak kan. Kalau Allah izinkan, Allah benarkan, Allah suruh dia bergerak, jadi dia bergeraklah kan. So banyaklah dalam kisah-kisah, contohnya Lailatul Qadar kan, ada sujudnya, ada pokok yang sujud dan sebagainya. Betul tak tuan-tuan? Jadi dia terpulang pada Allah je. Malah katalah mayat kan, mayat pun ada, mayat boleh bangun, boleh bercakap kan dengan izin Allah. Dalam kes Nabi Isa contohnya kan. So cerita dia macam tu tuan-tuan. Makhluk-makhluk yang Allah jadikan ni kan, tak kisahlah lembu ke, harimau ke, binatang ke, angin ke, udara ke, matahari ke, kan, tanah ke, kan, gunung ke, semua patuh pada Allah Taala tuan-tuan kan. Apatah lagi kalau para malaikat sekalian. Malaikat pun patuh tuan-tuan. Malaikat patuh pada Allah Taala kan. Pasal apa? Apa yang Allah suruh buat, dia buat je. Jibril buat kerja dia, menyampaikan wahyu. Mikail buat kerja dia kan, menyampaikan rezeki kan. Semua buat kerja masing-masing, patuh saja. Kerana sifat malaikat ialah dia tidak ni, dia walaupun ada akal fikiran, dia tak ada free will, dia tak boleh suka-suka je memilih kan. Betul tak tuan-tuan? Malah para Nabi Rasul, para Nabi dan Rasul sama macam manusia tuan-tuan kan. Para Nabi dan Rasul pun Nabi pun pernah pernah tak patuh kan. Nabi Adam pernah tak patuh kan, Nabi Yunus pernah tak patuh kan. Tapi di hujung cerita, iktibar dia adalah apa tuan-tuan? Adalah dia bertaubat kepada Allah atas ketidakpatuhan tadi kan. So dalam hal ini yang tak patuh dua je kan. Manusia yang boleh pilih dua je, manusia dan jin kan. Boleh pilih nak patuh ke tak nak patuh tuan-tuan kan. Ada yang confirm tak patuh, iblis lah kan. Iblis dan syaitan dah confirm tak patuh kan. So soalan ni tuan-tuan, kalau kita tak patuh pada Allah Ta'ala kan, memang kita geng-geng dengan iblis dan syaitan lah kan. So kalau kita patuh kan, maknanya kita geng dengan para nabi kan, para rasul, para malaikat, binatang-binatang, pokok-pokok yang patuh kepada Allah Ta'ala, matahari dan sebagainya. So tuan-tuan, pilihlah nak patuh ke tak nak patuh. Kalau tak patuh, problem nanti. Alright, itu je. Assalamualaikum. Bye.